Masa saya di Mekah dulu, saya menengok rancangan televisyen. Ada cerita Arab Saudi, bukan cerita, dokumentari, rencana. Ada satu orang di Arab Saudi, dia kena 3 kanser. Paru-paru, darah, kulit, begitulah. 3 kanser, orang lelaki. Kurus kerir. Tapi dia sangat positif. Wawancara tu senyum daripada awal sampai habis. Muka berseri lah, ada nur. Sampai wartawan tu pun heran, kenapa encik ni macam happy. Dia kata saya gembira sebab kanser ni saya gelarkan dia sahabat sejati. Saya panggil dia tu sahabat sejati saya. Orang wawancara betul. Kenapa pula panggil sahabat sejati? Zamili dia panggil, sahabat sejati. Kenapa panggil sahabat? Kerana dia ni sahabat yang betul-betul mengingatkan saya kepada Allah, mengingatkan saya kepada kematian. Ini sahabat yang begitu bagus. Mana nak cari sahabat dalam dunia yang ingat kita 2 perkara ni? Payah. Sahabat ajak karaoke ramai, sahabat ajak mancing ramai, sahabat ngajak pergi jalan-jalan ride motor sampai Teluk Batik ramai, ngajak ingat Allah, ingat mati tak ramai. Ini sahabat sejati. Saya baru nak buat talk senonoh, dia ingat awak tu kanser akan meninggal pada muka. Tak jadi buat. Ini sahabat saya. Dia kata lain tuan-tuan. Ni bukan saya suruh tuan-tuan berdoa dapat kanser dah. Nak bandingkan kita dengan orang yang berpemikiran jauh lah. Mereka ni dah tahap ahli syukur.